So sekarang ni kau nak apa? Nak heret aku pergi jumpa dengan bapa ayam mengaku yang aku ni pernah kerja sebagai call girl? Sayang, you lupa ke? You lupa? Jantan ni buat apa? Dia ni penulis, sayang. Kenal dengan ramai pelakon. Entah jantan mana dia suruh berlakon jadi bapa ayam, jadi toke perempuan, lepas tu buat cerita pasal I. Nak rosakkan hubungan kita, sayang. Rasanya tak perlu kot nak bayar pelakon lah, nak berlakon, semua benda tak perlu. Tuan semua ada bukti. Nak I buktikan ke, Farid? Adam, tolong bawa Mariam keluar sekarang. Farid, you kata bagi I chance untuk explain apa yang jadi sekarang ni. And I suruh I keluar macam tu je? I dah bagi you keluar kan? I dah dengar apa you nak cakap sekarang ni. Sekarang ni, terpulang pada I nak percaya ke tak? Alright? For once kan, cuba buka mata you tu besar-besar sikit. Celik sikit. Sampai bila kena tipu perempuan ni? Sampai kena halau kan? Berambus? Mariam. Farid. Suka!